Kita akan meneruskan perbahasan kita berkenaan dengan perbezaan di antara Al-Quran, Al-Hadisul Kursi serta Al-Hadisul Nabawi. Dari sudut perbezaan tiga perkara ini, para ulama kita menyatakan bahawasanya Al-Quran itu lafaz dan maknanya daripada Allah, manakala hadis kursi pula sebahagian ulama mengatakan lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis nabawi, kita katakan hadis nabawi ini lafaz dan maknanya kedua-duanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya al-hadisun nabawi ini ialah apa yang disifatkan dengan nama lainnya juga sebagai sunnah, iaitu ma sabata 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Apa-apa yang telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi atau perakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berbalik kepada perbezaan sebagai contoh antara Al-Quran dengan hadis kursi. Asasnya Al-Quran ni definisinya apa? Kita katakan definisinya ialah kalamullahil munazzal ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas, iaitu firman Allah yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam menerusi perantaraan daripada malaikat Jibril, yang mana Al-Quran ini ialah dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Adapun berkenaan dengan hadis kursi ini ialah secara mafhum mudahnya kita katakan ia Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah. Biasanya dalam riwayat-riwayat hadis kita akan jumpa yang Nabi kata fima yarwihi an rabbi, maknanya apa yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya, dan baginda akan berkata qala Allah Ta'ala. Contohnya ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ataupun contoh lain yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi waliku maka dia telah mengisytiharkan peperangan denganku. Jadi sebahagian kita tertanya, adakah ada persamaan antara Quran dengan hadis kursi? Kalau kedua-duanya disandarkan kepada Allah, kita kata di sana ada perbezaan. Walaupun keduanya disandarkan kepada Allah. Perbezaannya kita kata begini. Hadis kursi tidak mengambil pakai keseluruhan hukum Quran dari sudut tiga faktor yang penting. Perbezaan yang ketara antara hadis kursi dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini kalau kita membaca satu huruf daripadanya, kita dapat 10 kebaikan, sebagaimana hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Nabi berkata, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Quran, dia dapat satu kebaikan bersamaan 10 ganjaran. Ini tidak diperoleh apabila kita membaca hadis kursi. Itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua, membaca Al-Quran dari sudut memegang mushaf Quran berhajat kepada wuduk. Adapun memegang kitab yang terkumpul di dalamnya hadis-hadis kursi tidak mensyaratkan wuduk di sisi para ulama. Dan perbezaan yang ketiga yang ketara antara Quran dengan hadis kursi, Al-Quran boleh dibaca di dalam salat, adapun hadis kursi tidak boleh dibaca di dalam salat. Inilah perbezaan di antara Quran dan hadis kursi dari sudut hukum hakam yang tiga. Adapun berkenaan dengan Al-Hadisun Nabawi, maka kita katakan lafaznya daripada Rasulullah seperti innamal a'malu binniyat, dan maknanya juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah serba sedikit perbezaan di antara Quran, hadis kursi dan hadis Nabawi.